Saya dah tengok tu, saya kata macam, bunyi ni bunyi gas. Waktu kejadian tu saya berada dekat kampung tu, dekat Perak. Lepas tu dapat panggilan daripada jiran di kampung di sini mengatakan rumah dah terbakar. Lepas tu saya pun terus bergegas balik ke sini. Saya sampai sini bukan dalam pukul 10 pagi. Waktu api masih ada lagi. Keadaan kawasan tu masih panas. Saya pun tak dapat nak datang ke kawasan rumah tu. Masa hari kejadian, kami sekeluarga balik kampung di Sungai Perak beraya. Jiran berhampiran lok sebelah dia bagi tahu rumah kita kena. Lepas tu telefon lagi tuan rumah, dia kata betul rumah kita kena. Masa tu dia pun tengah nak selamatkan diri. Saya dah tengok tu, saya kata macam, bunyi ni bunyi gas. Tak mungkin rumah, sebab dia lain kan. Lepas tu saya keluar macam orang lalang, orang tanya kan. Lepas tu suami saya balik, dia kata tak, pipeline gas tu meletup. Lepas tu kita orang macam panik lah, keluar daripada rumah, ada macam kawasan lapang. Kita orang tengah macam tengok-tengok tu, lepas tu dia meletup yang kali kedua tu. Saya sikit je lah, melecur sikit je, adik pun melecur, anak-anak alhamdulillah okey. Memang kita orang cepat lah evacuate dia orang. Cuma adik ipar yang kaki dua-dua melecur dengan mak ayah lah. Mak ayah admitted lah kat hospital. Memang itulah, tak tahulah nak cakap. Memang dia bukan macam kena api biasa tu. Dia hit tu saja dah buat kita melecur. Baru kita lari yang mula-mula tu pun dah lari ke arah sungai. Belum tunggu situ dah nampak letupan kedua tu, lari ke main road ke depan lah, ke arah depo tu lah. So abang punya kecederaan tu? Saya melecur dekat dua belah kaki ni. Buah saya dekat bahagian siku. Tapi dah cuci. Berapa persen abang? Tadi doktor kata second degree punya burn lah.